Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa dhakkirna ma nasina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ir aqwalina wa af'alina wa ahwalina khalisatan liwajhikal karim la riya'an wa la sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bi nuril fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Badi Al-Lahji wa nafa'ana bi barakatihi wa ulumihi wa barakatihi wa ulumi syuyukhina fid dunya wal akhirah. Wa minha jam'u salataini fi safar. Kata dah. Wa minha tu asal dia, asal kita belajar dulu, kita masih lagi dalam tajuk kita zamanuha, masa niat. Tajuk kita ialah waktu bila kita niat. Jadi waktu bila kita niat, asalnya aslu waqtin niyah fi awalil ibadat. Asal waktu niat, masa niat itu ialah awal bagi ibadat. Wa kharaja an zalika suwar. Keluar daripada kena niat di awal ibadat ini beberapa masalah. Wa minha, dan daripada artinya tidak perlu niat di awal ibadah, jam'u salataini fis safari. Jamak, sembahyang jamak, menghimpunkan dua sembahyang dalam waktu safar. Seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Maksud jamak di sini jamak takdim. Jamak takdim. Haisu, zarah makan. Jadi pada masalah takunu niyatul jam'i fi awwalihima. Jadi adalah niat jamak takdim itu fi awwalihima, pada yang awal daripada kedua-duanya, iaitu dua-dua sembahyang. Kalau zuhur dengan asar, jamak takdim dalam waktu zuhur. Kalau maghrib dengan isyak, niat jamak takdim dalam waktu isyak. Walau kanat fi awalil ibadah lakana fi awalil salati. Walau kanat fi awalil ibadah, sekiranya niat itu pada awal ibadah, lakana fi awali, adalah niat itu fi awalis salati saniyah, maka jadilah pada sembahyang yang pertama. Mula-mula kita kena ingat bahawa niat jamak takdim merupakan syarat sah pada sembahyang jamak takdim, syarat sah pada mazhab kita. Jadi sebab apa? Pengarang kita kata, kalau sekiranya niat itu di awal ibadah, maka dia kata niat itu bermula pada sembahyang yang kedua. Bermula pada sembahyang yang kedua. Lianna salat as-saniyah itu al-majmu'atu, itulah yang dijamak. Maksudnya macam ni. Maksudnya jamak, apa arti jamak? Jamak himpunkan sesuatu kepada sesuatu. Dhamma syai' ila syai'. Jadi kalau kita sembahyang zuhur saja misalnya pada awal waktu, tak panggil jamak lagi. Sebab jamak tu apabila kita ambil asar, himpun sekali. Kita ambil asar tu himpun sekali, baru dipanggil jamak. Maksudnya artinya kalau sembahyang zuhur saja, maka itu tidak jamak lagi. Nak jadi jamak tu kena ambil waktu kedua, himpun yang pertama.
barulah dia ada, barulah dipanggil jamak. Katakan kalau sembahyang zuhur dulu dalam waktunya, tak jamak lagi. Cuma jadi ulama menjelaskan mengapa kena niat pada waktu yang pertama. Sebab apa? Untuk menjadikan tabi'iyah. Dia sembahyang yang pertama, katakan sembahyang zuhur, dia boleh buat dalam waktu asar, sama ada jamak takhir ataupun qada. Katakan tak sembahyang lagi, kena qada waktu asar, dia boleh. Hak umur belakang ni boleh kan? Tapi hak nak pergi depan tak boleh. Sembahyang asar, mana boleh nak sembahyang waktu zuhur? Tak boleh. Sembahyang asar nak buat waktu zuhur tak boleh. Sembahyang zuhur nak waktu asar boleh. Boleh misalnya orang tak sembahyang lagi, orang tidur bangun asar, dia kena sembahyang waktu zuhur. Tapi sembahyang asar tak boleh nak bawa ke waktu zuhur. Jadi sebab apa kita nak bawa? Sebab kita nak jamak dengan zuhur. Jadi untuk menyatakan tabi'iyah dia tu, untuk mengharuskan tabi'iyah tu, untuk nak mengharuskan, membolehkan asar dibawa dengan zuhur tu, maka kena jamak, kena niat pada waktu pertama. Jadi dia tak ikut kaedah asal lah. Wa in ju'ilatil ula, dan sekiranya sembahyang yang pertama seperti zuhur ataupun maghrib awal ibadah fahuwa mimma jaza fihi ta'khir, mimma jaza fihi ta'khiru an awwaliha. Jadi kalau hukumnya sepatutnya sembahyang niat pada sembahyang asar, tetapi sekarang dibolehkan, diharuskan sembahyang, diharuskan niat pada waktu yang pertama. Li'annal azhar, kerana yang zahir, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, jawazu niyatul jam'i fi asna'iha, harus niat jamak takdim pada sembahyang yang pertama, fi asna'iha, asna'il awal, wa ma'a, ini ataf kepada fi asna'iha, wa ma'a at-tahallul minha, sehinggalah sampai kepada salam yang pertama. Ini ada beberapa masalah. Jadi pendapat yang kuat dalam mazhab kita, masalah yang pertama tadi, boleh kita niatkan sembahyang jamak takdim dalam waktu yang pertama. Itu masalah pertama. Waktu yang pertama pula nak start mana? Adakah dalam takbir sahaja ataupun sehingga sebelum beri salam dalam waktu pertama? Jadi pendapat yang zahir, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, boleh niat jamak takdim pada awal sembahyang pertama, pada asna tengah sembahyang pertama, wa ma'at tahallul, sehinggalah sekali beri salam pun boleh. Ma'at tahallul artinya niat tu nak bagi salam. Artinya sebelum salam, ma'at tahallul minha min awal. Jadi luah. Beri salam tu boleh niat. Dia lagi niat. Tawassul luah. Artinya daripada start takbir tu sampai salam. Siapa tu? Qabla salam. Qabla tu ma'assalam kata. Ma'at tahallul. Ma'at tahallul. Assalamualaikum boleh lagi niat. Niat jamak. Niat jamak. Zuhur tadi belum ada. Zuhur tadi niat ada. Sembahyang fardu zuhur tadi niat ada. Sadar tu. Masih sadar. Tapi jamak tu panjang sampai sebelum salam. Kita nak niat nak sembahyang asar dalam waktu zuhur ni. Nak niat sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Panjang tempoh niat dia tu. Panjang tempoh untuk niat asar. Niat sembahyang asar nak himpunkan dengan zuhur ataupun isyak nak himpun dengan maghrib. Itu pendapat yang kuat. Jadi muqabil dia fiqh dia ada khilaf lagi dah. Muqabilul azhar, muqabil bagi azhar ni, dia kata semua kena niat tu dalam takbir tahrim yang pertama. Ada dalam kitab kata gitu juga. Dia fiqh ni dia banyak, bukan fiqh saja. Banyak ada ya. Dia banyak khilaf. Jadi khilaf ni
Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafu ulama ummati rahmah. Khilaf masalah-masalah ulama ke memberi rahmah. Bila memberi rahmah? Apabila seorang itu tidak mampu untuk beramal dengan qaul muktamad, tak mampu dia tak mampu tak mampu dia beramal dengan qaul muktamad, dia boleh berpindah kepada qaul yang lain. Jadi itulah rahmatnya. Dia tak mampu. Macam kita belajar minggu lepas takbir dia tak mampu dengan qaul muktamad. Jadi tak mampu, tak boleh jadi dia boleh berpindah kepada qaul yang seterusnya. Jadi qaul yang azhar, li'anna al-azhar, qaul yang azhar yang jelas dalam mazhab kita harus niat jamak takdim tadi, niat jamak fi awal boleh, asna boleh, ma'at tahallul boleh lagi. Wa minha, dan daripada ataf wa minha atas takdiran. Wa minha ni hak kuasa niat mesti masa dia ialah pada awal ibadah. Wa minha ni hak masalah tak ikut, tak serupa al-udhiyatu, masalah udhiyah, kurban. Fayajuzu niyatut tadhiyah, maka boleh niat kurban. Termasuk dengan tadhiyah ni aqiqah sekali. Nazada. Termasuk dengan udhiyah ni, termasuk dengan tadhiyah ni aqiqah, sama hukum dia. Maka boleh niat tadhiyah, niat kurban ataupun niat aqiqah bisyati, misalnya dengan biri, misalnya masalah contoh dia dengan lembu, dengan kubal, dengan unta pun tak apalah. Dia bagi contoh dia. Qabla syuru' fi zabhiha, sebelum sembelih lagi boleh dah. Fi zabhiha zabah udhiyah, boleh kita niat sebelum sembelih lagi. Wala yajibu iqtiranuha, dan tidak wajib muqaranah niat tadhiyah tadi bihi dengannya dengan zabhiha. Tak semestinya niat masa sembelih tu. Fil asahi, mengikut qaul yang asah. Boleh niat sebelum sembelih tu, boleh niat dah. Wa tajuzu inda daf'i, dan harus boleh niat tadhiyah tadi tu, niat kurban ataupun aqiqah inda daf'i, semasa kita nak serah, kita nak beri ilal wakil, nak wakil ke orang. Misalnya kita beli kat, kita serah dia lah contohnya, ataupun kita wakil pada penyembelih. Inda daf'i ilal wakil fil asahi, jadi semasa kita serah ataupun kita beri wakil orang nak sembelih tu, boleh niat dah. Kita artinya apabila kita akad jual beli, jadi hak kita dah. Patut orang sembelih kata ni ambo sembelih dah, kita pun ingat tak, kita wakil dia lah. Jadi kan boleh niat dah masa tu, sudah sah dah, mengikut pendapat yang asah. Kita orang tadi gitu kan. Kita pergi tadi. Tu niat jual beli. Sebahagian ya. Sebahagian. 1/7. Niat sebahagian lah. Kita beli 1/7 lah. Inilah kurban aku 1/7. Bukan tu niat jual beli dulu. Aku beli 1/7 lembu ni. Tu niat jual belinya tuai tu. Tarik-tarik beli, tarik-tarik tali tu. Tu niat jual beli. Sembelih lain pula. Jual beli saya. Kita nak sebahagian ya. Tengok tu aku belilah. Tu niat jual beli, bukan niat sembelih. Niat sembelih ni sama ada kita niat ataupun kita wakil kat orang, boleh lah. Jadi arti masa kita wakil tu boleh niat dah. Jual beli tu tidak ada lah. Jual beli tu jual beli saja dulu. Jual beli tu nak sah milik. Jual beli tu nak sah milik, kita nak korban milik kita dulu. Kalau tidak milik kita, tak jadi tak boleh. Tu nak mengesahkan milik kita. Tu jual beli. Lepas tu lah baru niat. Kita niat masa orang nak wakil, orang nak sembelih tu, dia kata ni ambo sembelih ni. Niat belakang. Macam dia kata dah. Kita pun niat ataupun kita wakil, tahu sembelih. Wakil lah.
Tak semestinya masa sembelih tu, masa orang sembelih tu baru niat. Tak semestinya. Mengikut pendapat yang lebih asah. Beli tu jual lembu dia. Jual betul lembu. Ada lagi. Tambihani ay hadza tambihani. Al-awwalu ay at-tanbihul awwal. Peringatan yang pertama. Ma awwaluhu. Ini dia punya kaedah ni. Ma awwaluhu, bermula ibadat yang awalnya, awal ibadat. Awaluhu awaluna minal ibadat, bayan. Min bayan kepada ma tadi. Bayan kepada ma awaluhu. Apa dia? Minal ibadat zikrun. Jadi mana-mana ibadah yang bermula dengan zikir, yang bermula dengan bentuk zikir, wajib iqtiraruha, maka wajib menyertai niat itu bikulli lafzi, dengan setiap lafaz. Apa sahaja dari kaedah asal dia, apa sahaja ibadah yang bermula dengan zikir, macam kita semaya bermula dengan Allah Akbar, zikir atau ataupun kita ambil sembahyang ni bermula dengan bismillah. Malas tengah masak kata wajib lah. Kita sunat artinya mula ambil sembahyang dengan bismillah. Mandi, begitu juga mula mandi dengan bismillah. Jadi setiap ibadah yang bermula dengan bentuk zikir, macam semaya tadi, macam tawaf Allah Akbar, contoh ada. Artinya kalau ada mana-mana ibadah yang bermula dengan bentuk zikir, wajib kita sertakan niat pada lafaz zikir tadi. Waqila, dan berkata pendapat yakfi bi awalihi, cukuplah iqtiran itu di awalihi dengan mula-mula buat. Cukuplah, tak semestinya semua sekali gitu. Famin zalika, contoh yang demikian itu, contoh yang awal tadi, ma awalahu minal ibadah zikrun tadi. Contoh dia as-salatu, sembahyang. Sembahyang bermula dengan Allah Akbar, telah zikirnya. Wa makna iqtiraniha, dan maksud menyertai niat bikulli takbir, dengan setiap lafaz takbir. Saparatu, apa maksud dia? An yujada, hendaklah didapatkan jami'an niyatil mu'tabirati, semua bentuk niat yang dikehendaki. Apa dia? Misalnya kalau semuanya fardu kena ada apa? Qasad, ta'arud, ta'ayun. Kita belajar dah lah. Kalau semuanya mutlak, qasad saja. Jadi niat tu kita nak muqaranah dengan takbir tu inda kulli harfin minhu. Artinya bagi setiap huruf. Jadi maksudnya memadai niat dengan salah satu daripada huruf takbiratul ihram. Jadi memadai niat dengan salah satu huruf daripada takbiratul ihram. Daripada al saparra tu niatlah mana-mana. Masuk sikit, start sikit pun tak apa. Hak tu luar tu tak apa. Wa makna al-iktifa, iktifa iqtiranuha tadi. Wa makna al-iktifai, al-iktifa iqtiraniha, iqtiranin niyah tadi, bi awwalihi, dengan awalnya, annahu, sya'an, bahawasanya la yajibu istishabuha ila akhirih, tidak wajib bersama-sama sampai akhir. Tak semestinya sampai ra tu niat seri. Tak semesti gitu. La yajib. Tidak wajib istishabiha, mengiringinya niat ila akhirih,
ila akhiri at-takbir. Tak semesti. Waqtarahu dan telah memilih la yajibu istishabuha ila akhirih itu Imamul Haramain wal Ghazali wa qad taqaddama, dan telah memilihlah la yajibu istishabuha, tak semestinya start ni atau mula dengan a sampai ra tu niat straight, tak semestinya, tak wajib gitu. Telah memilih pendapat ini oleh Imamul Haramain wal Ghazali dan Imam Ghazali, waqad taqaddama, dan sesungguhnya telah lepas dah kita bicara, kita lepas dah bicara dalam pelajaran yang lepas, ma ikhtarahu Imamul Haramain wal Ghazali, telah kita bicara dengan panjang lebar pada pelajaran sebelum ni. Wa naziru zalika, dan lawan kepada demikian itu, demikian iqtiraniha tadi, niyatu kinayatu talaq. Apa arti kinayatu talaq? Kinayatu talaq ialah lafaz yang digunakan oleh suami itu, dia guna lafaz tu kemungkinan kalau dia niat talak jadi. Kemungkinan jadi talak, kemungkinan tak jadi talak. Misalnya apa? Suami kata kepada isteri dia, pergi, beranggulah, baliklah rumah makmu. Itu ikutlah apa-apa saja perkataan yang boleh ihtimal. Ihtimal ni cerah ke ataupun ni tidak cerah. Itu lafaz kinayah, tidak lafaz sarih. Jadi kalau lafaz kinayah talak, fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, yushtaratu, disyaratkan, muqaranatun niyati, muqaranah niat, li jami'in lafzi. Jadi mislah niat itu bagi semua lafaz. Jadi kalau dia kata pergilah, jadi dia kata pergilah, dia niat isteri, dia niat misalnya niat cerai, suami niat cerai, dia kata isteri dia pergilah, masa tu dia niat cerai, daripada pergilah semua perkataan tu niat isteri. Ala khilafin, tapi berlaku khilaf fihi, padanya, pada masalah muqaranatul niyyati li jami'il lafzi, khilaf di situ. Bainal rawdati wa ghairiha, di antara kitab Rawdatul Talibin bagi Imam Nawawi, wa ghairiha, dan sebagainya. Jadi khilafnya berlaku. Masalah niat kinayah talak ini khilaf. Yang pertama, yajibu istishabiha, tadi itu mesti menyertai niat itu daripada awal sampai akhir lafaz, dia kata tu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tak wajib. Niat lah sikit baca takbir pun jadi dah. Wa min zalika, dan daripada demikian itu, zalika ma awalahu minal ibadat zikrun yajibu iqtiranuha bi kulli lafzi tadi, al-wudu wal ghuslu, wudu, mengambil wudu dan mandi. Fayustahabbu istihbab iqtiranun niyyati fihi ma bitasmiyati, maka disunatkan menyertai niat fihi ma, pada keduanya, pada wudu dan ghusl mandi tadi, bitasmiyati, masa baca bismillah lagi. Masa baca bismillah, di situ lagi disunatkan seorang itu niat wudu. Start bismillah tu kena niat wudu situ. Niat sunat lah, jadi kena 2 kali niat. Sebab apa? Sebab dalam mazhab kita baca bismillah itu sunat yang sangat dituntut untuk nak ambil air sembahyang dan nak mandi. Sunat muakkad pada masalah tu. Artinya bukan sunat biasa-biasa. Sampai tak ada setengah mazhab dia kata wajib bismillah. Kita mazhab kita tidak wajib. Sunat kita istihbaban syadidan.
Jadi bismillah tu adalah sunat yang pertama dalam mengambil wudu. Apabila sunat yang pertama, apabila dia menjadi perbuatan pertama dalam wudu, kata setengah ulama, hendaklah dia niat ambil wudu masa baca bismillah. Maksudnya apabila bismillah tu dah ambil tangan dia ingat inilah sunat pertama wudu. Kita ingat ni sunat wudu kan ni. Terlintas sunat wudu. Niat gitulah, terlintas latih sunat wudu. Baru dapat pahala. Begitu juga mandi. Wa min zalika, dan daripada demikian itu zalika an atah kepada famin zalika atah no al-ihram. Ihram haji dan umrah. Fayanbaghi an yuqala bi muqaranatin niyyati litalbiyati. Jadi hendaklah muqaranah niat haji dan umrah itu masa talbiyah. Labbaik Allahumma tu. Masa talbiyah. Situ masa dia sebenar. Wa huwa al muqaranatun niyyati litalbiyah tadi zahirun. Itulah pendapat yang azhar, pendapat yang kuat dalam mazhab kita, kama yufhamu min kalamihim, sebagaimana yang difahami daripada kalam ulama fuqaha. Wa illam yusarrihu bihi, sekalipun para fuqaha tidak menyatakan dengan sarih bihi dengannya, dengan muqaranatun niyati litalbiyah. Qalahu, dan telah berkata muqaranatin niyati litalbiyah dalam masalah ihram ini As-Suyuti, Imam Suyuti. Wa illa ya yusarrihu. Betul, yusarrihu. Wa illam yusarrihu. Sekalipun tidak nyata dengan tasrih, dengan sarih. Salah, cetak salah tu. Yang betulnya wa illam yusarrihu bihi. Qalahu, pendapat ini As-Suyuti. Wa min zalika, dan daripada demikian itu ataf min zalika atanu at-tawafu. Masalah tawaf. Tawaf ini tawaf selain daripada tawaf nusuk. Tawaf nusuk dia niat ihram tu dia masuk dah lah. Tawaf nusuk. Ini tawaf kudum, tawaf sunat. Wa min zalika at-tawafu. At-tawafu ini in kana fi ghairi nusuk. Wa yanbaghi iqtiran niyyatihi, hendaklah di muqaranah disertai niat tawaf biqaulihi, dengan katanya bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Karena sunat yang pertama tawaf bismillah Allahu akbar. Maka kena menyertai niat di situ. Kalau nusuk dia sudah masuk dalam ihram tu jadi dah dah. Wa min zalika, dan masuk dalam masalah antah tadi tu al khutbatu, khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat in aujabna niyyataha, maknanya in jawaina alal qawli biwujubi niyyati fiha. Aujabna natu masyarul ulama. Khutbah jika kita perlakukan, jika kita ambil pendapat yang mengatakan wajib niat. Khutbah Jumaat ni ada pendapat ulama mengatakan wajib niat, khilaf. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan khutbah itu wajib niat, wa zahiru inda Suyuti, jadi pendapat yang kuat di si Imam Suyuti, wujubu iqtiraniha biqauli alhamdulillah, hendaklah disertakan niat khutbah Jumaat itu masa kita kata alhamdulillah, li'annahu, karena alhamdulillah itu awalul arkan, itulah rukun yang pertama bagi khutbah.
Jadi kalau khutbah, kalau ambil pendapat yang mengatakan wajib niat, bila niat dia? Niatnya apabila dia kata alhamdulillah. Tapi qaul mu'tamad dalam mazhab kita, tidak wajib niat khutbah. Kerana khutbah itu peringatan. Ada mewujubiha. At-tanbihus tsani. At-tanbihus tsani qad yakunu lil ibadati. Kadang-kadang ada pada ibadah itu awalun haqiqiyun, awal yang hakiki, wa awalun nisbiyun, dan ada awal yang nisbi. Fayajibu iqtirarun niyyati bihima, maka wajib menyertai niat dengan kedua-dua sekali. Apa contoh dia? Misal ginilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Contohnya bismillah tu dia panggil awal hakiki, tak ada depan zikir depan. Betul. Alhamdulillah tu awal nisbi. Ni dia sebabkan pada sebelum tu dia hak kedua, disebabkan hak selepas dia yang pertama. Awal hakiki, awal nisbi. Dah boleh dah. Contohnya ni. Wa min zalika, dan daripada masalah at-tanbih tsani tadi. At-tanbih tsani dia ambil contoh dia at-tayammum. Tayammum. Masalah tayammum. Jadi tayammum ni apa mula-mula kita kena buat? Mula-mula kita kena buat pindahkan debu. Pindahkan debu tu perbuatan pertama tu. Walaupun dia kata fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum, sapu muka lah. Tapi kena pindahkan debu dulu. Ada perbuatan pindah. Misalnya debu, misalnya angin tanah debu. Kalau tak ada gitu, tak jadi, tak ada, tak buat rasa, tak jadi. Kena ada perbuatan pindah, kena tok dulu. Tok tangan, lekat sikit apa, barulah perbuatan pindah. At-tayammum, fayajibu, maka wajib bagi tayammum iqtiraru niyatihi, muqaranahkan niatnya, niat tayammum. Kita muqaranah niat tayammum bin naqli. Muqaranah niat tayammum bin naqli semasa kita nak pindah debu ke muka. Semasa kita nak pindah debu ke muka. Li'anna naqlatu awwalul maf'ul, adalah perkara yang pertama yang kita kena buat min arkanihi, daripada rukun tayammum. Tayammum gapo hak mula-mula sekali? Hak mula-mula sekali adalah pindahkan debu. Jadi masa pindahkan debu tu kena niat dah. Kena niat tayammum. Tapi orang kita kadang-kadang niat tayammum tak kena. Dia niat saja aku tayammum. Tak sah dah. Tayammum tak ada tu. Bukan saja aku tayammum, aku tayammum mengharuskan sembahyang. Kena gitu. Niat tayammum ni. Artinya dia kena ingat, dia tayammum nak mengharuskan sembahyang tu bila start niat tu masa nak pindah debu tu. Kalau macam uji apa ribut tu kan. Kita tayammum kau tu. Tidak sakit tu asal dia berapa gitulah. Gapo untuk gapo tu? Untuk tayammum. Tayammum tak ada, dia kena ada. Kena tak ada, kena ada mokau tak ada. Debu ada, ribut debu. Ribut tayammum dengan tanah kan. Ribut debu. Tak boleh, tak ada gitu, tak boleh. Sebab dia an-naqlu. Naqlu. Kena gini juga. Gini baru dah pindah. Dia kena perbuatan an-naqlu dulu. Kata an-naqlu saja. Pindah debu. Jadi masa pindah debu tu kena niat situ lagi. Kena niat situ. Sebab apa? Sebab dia awal hakiki. Wa bimashil wajhi, masa basuh muka tu niat lagi, niat sekali lagi. Wa bimashil wajhi, dan dia ataf kepada wa bin naqli. Makna dia fayajibu iqtiraru niyatihi bimashil wajhi. Sebab apa? Li'annahu, kerana mashil wajhi itu awalul arkan al-maqsudah, itu rukun yang pertama.
Jadi apabila rukun pertama dia panggil awal nisbi. Dia panggil apa tadi? Awal nisbi. Awal hakiki naqlu tadi, pindah tanah. Awal nisbi basuh sapu muka. Li'anna mashal wajhi awalul arkan al-maqsudati wan naqlu. Adapun pindah tanah itu atau awal hakiki tadi, naqlu turab tadi, wasilatun ilaihi adalah untuk nak membolehkan kita sapu muka. Wasilatun ilaihi ay ila niyati, nak untuk kepada rukun yang pertama. Tanya apa dia lafaz mati? Dia telah tayamum. Mana? Niat ni kan? Dia ke lafaz mati, nawaitu. Kalau dia buat Niat kok Melayu. Kok Melayu. Ingat kok Melayu. Aku tak. Lafaz ni biasanya nawaitu. Dia berbahasa lain pula tu. Bila mudhari. Mudhari tayamum. Kira. Wa min zalika, contoh yang lain al-wudu. Al-wudu wal ghuslu. Fayajibu lisihhati, maka wajib bagi sah iqtirarun niyatiha. Bagaimana cara nak sah niat, iqtirar niat wudu dan basuh tadi, niyatihima bi awwali maqsurin, ialah hak mula-mula kita basuh minal wajhi. Minal wajhi nisbah kepada wudu, wal badani nisbah kepada tubuh. Jadi muka mana-mana kita start niat situ. Jadi kalau kita basuh muka dulu tak niat lagi. Jadi kena ulas semula, tepat tu dah. Kena ulas semula sebab dia start tu niat selalu. Wayajibu lis-sawab. Ni hak kita tak apa tu dah. Tak apa buat amal ni. Dan wajib untuk mendapat pahala ni. Dalam masalah wudu dan masalah mandi, kalau nak dapat pahala lagu mana? Wayajibu lis-sawab. Wajib untuk mendapatkan pahala iqtiraruha, iqtirarun niyah bi awwali sunanis sabiqah, dengan sunat yang pertama sebelum rukun tu. Kalau ambil sembahyang rukun dia start muka lah. Apa sunat bagi ambil sembahyang? Sunat yang pertama. Sunat yang pertama baca bismillah, terus basuh tangan. Jadi nak dapat pahala kena niat mula-mula lagi. Kena niat apa? Daripada sunan as-sabiqah. Jadi sunan sabiqah pada wudu kan apa dia? Baca bismillah dengan basuh tangan. Dah. Hak muka tu rukun dah. Sunat sebelum tu. Awal-awal sunat sebelum tu. Kena niat situ lagi. Liyusaba 'alaiha, untuk mendapat pahala, untuk mendapat pahala 'alaiha 'ala sunan. Falam lam yaf'al, jika dia tak buat lagu tu, jika dia ambil sembahyang, dia ambil basuh tangan dia, dia basuh, baca bismillah, dia basuh tangan, tak ada niat gambar satu, lam yusab, nescaya tidak dapat pahala 'alaiha 'ala sunan sabiqah tadi fil asahi, mengikut pendapat yang sah, yang pendapat yang lebih muktamad, tak dapat pahala. Mudah-mudah ya, tapi ada khilaf lah. Arti kita faham di sini, kalau kita orang ambil sembahyang, start dia bismillah. Bismillah tu sunat yang sangat dituntut pada ambil sembahyang. Sepatutnya situ dia start niat lah. Dia tak niat, dia baca bismillahirrahmanirrahim, pahala bismillah tu boleh lah. Tapi pahala bismillah tu sebagai sunat wudu, basuh tangan, komo, masuk air ke hidung, tak dapat pahala berlaku. Tapi kalau dia start dengan bismillah atau bersetangnya tu niat, niatnya di sunat wudu, gitu ya niat lah. Dapat pahala basuh tangan, dapat pahala komo, dapat pahala masuk air ke hidung, mengikut pendapat yang sah. Jadi 2 kali niat.
pendapat yang muktamad. Tapi khilaf tu tak secara lah. Maksudnya gitulah. Kalau dia tak ambil wuduk semasa dia mula-mula basuh tangan, sunnah sabiqah tu dia tak niat, tetapi dia tidak niat tapi dia niat masa basuh muka. Basuh muka baru dia niat dah. Basuh muka tu rukun dah, wajib dah. Maka tidak dapat pahala basuh tangan itu, sehingga baru dapat pahala masa basuh muka. Mau baca ni topik tu gajelah ni. Kita catat dah. Berlawanan dengan puasa ni tu gajelah tulis kita tanda dah. Sunat, kalau puasa sunat lain. Berlawanan dengan puasa sunat. Puasa sunat dia berniat sebelum gelincir matahari, sebelum naik masuk waktu zuhur. Maka dia boleh pahala dari awal puasa lagi, daripada subuh lagi. Yakni masuk mula-mula fajar lagi. Dia dapat pahala. Ini kaul muktamad. Muqabilul asah, kaul muqabilul asah dengan dia niat muqabilul asah ni, menyalahi yang muktamad dia. Kalau dalam sembahyang dia start niat di muka, ikut pendapat muqabilul asah, dia dapat pahala juga. Daripada basuh bismillah tangan, dia dapat pahala juga. Tapi pendapat kedua lah tu, kita nak, kalau boleh nak beramal pendapat muktamad dia. Pendapat muktamad kena mula-mula tu. Jadi pendapat yang kedua boleh juga, dengan dia basuh muka tu boleh jugalah, seperti puasa tu. Tapi qaul asah kena niat 2 kali niat. Mula-mula niat ni sunat wudu, yang kedua niat ambil fardu wudu. Li'annahu bapa tu, bapa tak boleh pahala tu. Li'annahu syakhsun, bapa tak boleh pahala. Lam yanwiha, kalau dia tidak niat. Kita sudah belajar innamal a'mal binniyat. Dia tak niat, macam mana dia dapat pahala? Tak niat pada as-sunan as-sabiqah tadi. Wa fi nazirihi, dan pada lawannya, lawan masalah wuduk dan mandi tadi, ada lawannya man naffala shauma, mereka yang berpuasa sunat. Lau nawa, sekiranya berniat dah orang puasa sunat tu asna an-nahar, tengah hari dah, hasala lahu sawabus shaumi, maka hasil baginya pahala puasa sunat tadi min awalihi, daripada awal nahar lagi, awal dia puasa lagi. Tapi dengan syarat dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.